masuk Sontaran tu abang yang buat skrip? 80%. Oh ya. Ada yang bersama ke skrip? Ada yang Ujang buat, ada yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Raksasa Manja. Oh. Slow je. Menghormati jiran Itu- tetangga kan. Itu yang Indian tu memang trademark ke apa? Ya betul. Ya betul. Trademark betul. Betul bang. Tapi tak tahu asal usulnya tu apa signifikannya tak tahu. Itulah tu. Kita orang sampai sekarang terfikir. Dulu terjadi tak sengaja, tapi kita kekal Dia je. kena buat benda, satu tip saya, buat benda biar tahu kenapa. Jangan tak tahu kenapa. Banyak orang buat benda tak tahu kenapa. Jadi cari satu benda Sebab. apa sebab kau nak kena buat benda tu, dan ataupun kau kena create satu benda yang bersebab. Baru benda tu akan jadi sesuatu yang original dan orang faham. Oh, okay. Kalau tak, dia akan jadi sesuatu yang orang tengok macam tu je lah kan. Tapi find the reason behind everything you do. Kita kena cari Kita sebab. create reason lah boleh lah. Create You reason got to lah. create the reason. Okay. So bila ada reason, benda yang kau buat tu mungkin akan jadi lain sikit lah. Sebab dah ada reason. Okay. Adakah saya memang ada berdarah Apache. jadi saya buat benda tu sebab saya ada darah Apache bang. Kenapa kau mula-mula buat dulu benda tu? Benda tu secara spontaneous. Sebab kau Spontan. tengok dalam game show dalam apa-apa semua mesti nak kena ada pembukaan yang macam tu. So itu sebenarnya yang tertanam subconscious dalam otak kau. Yelah. But now since aku dah cakap ni, you got to find the reason why. Betul. Okay, sebenarnya dah ada lah reasonnya. Kita nak macam break the ice. Macam mula-mula tu kita saja nak buat fun lah kan. Tak nak awkward lah. Mungkin lah itu kan. Boleh jadilah. Macam saya punya bunyi raksasa lah. Raksasa Manja. Nama channel kau Raksasa Manja. So you got to relevant dengan nama tu lah. So yang tadi tu adakah raksasa dan manja? Dan dia tak sangat. So Tak sangat. dia kena raksasa manja. So macam mana raksasa yang manja ni? Tu tak Adakah sanggup. kita kena manja? Tu tak sanggup nak buat tu manja. So baru dia ada raksasa manja. Ini dia punya, Synchronize. ini dia synchronize. So orang akan follow, baru orang faham. Ini maksudnya raksasa yang manja. Kalau buat macam ni, so itu raksasa Saya manja. tak sanggup nak buat macam tu. Kau kena buat macam tu. Kena buat lah for the sake of your branding, Kau kena buat bang. for your channel atau so maksud saya ialah sebenarnya whatever you do kena ada sebab. Okey Ya. bang. Faham? Okey, panjang mukadimah kita kali ni. Kita tak kenalkan lagi. Silakan. Silakan. Kita bersama Abang Azri Chang Adnan. So mungkin ramai yang kenal abang sebagai pengarah lah. Kan? Tapi sebelum kita jauh bang, saya nak tahu Chang tu apa bang? Mana Betul, betul. asalnya tu? Chang, nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Okey, nama saya sebenarnya Azizi Adnan. Kalau betul-betul Azizi Datuk Haji Adnan. Ayah saya dulu, arwah ayah saya adalah bekas pengarah pendidikan Perak. Dia juga bekas pengetua sekolah Tuanku Abdul Rahman dan banyak sekolah asrama penuh. Tapi saya tak adalah nak pakai nama Datuk apa semua ni. Saya pakai Chang. Chang ni nama nickname saya daripada sekolah. Saya bersekolah asrama penuh di sekolah Alam Shah. Walam Shah. Saya budak Alam Shah, SAS di Bandar Tun Razak dulu. Sekarang dah pindah ke Putrajaya. So nama Chang ni masa zaman saya tahun 90-an tu ada satu movie nama dia Goonies. Steven Spielberg. Dalam tu ada satu karakter budak Vietnam gemuk yang nakal. Nama dia Chang. So apabila hari orientasi di sekolah tu, senior saya suruh panggil dalam dewan lah, panggil budak ni nama Chang. So dia melekat sampai sekarang. Dan saya gunakan nama tu sebagai nama screen name saya, Azizi Chang Adnan. Supaya nampak Chang ni, siapa pula Chang ni kan? Komunis ke? Apa ke? Tapi bunyi macam orang putih kan?
Chunk tu maksudnya chunky, dia seketul. Oh. Dia chunk ni a chunk of chocolate, a chunk of meat. Dia seketul. Faham. Dia chunk tu maksudnya seketul. Seketul. Jadi itulah nama saya gunakan sebagai nickname saja. Nama benar saya Azizi. Azizi itu dalam maksud bahasa Arabnya kesayanganku. Aziz. Kalau kita nak tulis surat dalam bahasa Arab, Aziz, kalau nama kau Ahmad, Azizi Ahmad, my dear Ahmad. My dear. Macam Habibi lah. Azizi Rosli. Azizi itu my dear, kesayanganku. Okey bang, boleh abang cerita latar belakang abang sikit, asal mana, membesar kat mana? Tapi sebelum tu, apa abang tengah buat sekarang? Apa yang abang tengah busy sekarang? Saya sekarang tengah busy menganggur. Busy menganggur. Saya busy menganggur. Last job saya bulan lepas, saya mengarah sebuah super tele untuk tonton cerita Mak Rempit India, tapi bahasa Malaysia. Dia superhero ala-ala Ghost Rider, tapi India. Tajuk dia Raja Naga, The Lightning Macha, yang akan berada di tonton. So sekarang ni tengah editing. So, dan saya sedang menulis juga satu cerita baru, tengah buat skrip sambil menganggur. Buat skrip cerita baru saya bertajuk Zombie Karipap Kerang, dan satu lagi tadi movie bertajuk Anak Bell. Dia macam Annabelle, tapi dia pasal Bell punya anak. Anak Bell. Adakah pelakunya Bel Ngasri? Ya, insya-Allah. Insya-Allah Bel Ngasri dan Naim Daniel. Apa tu yang budak Yang menyanyi tu? yang jadi hari tu, dia adalah Maharaja Lawak Mega. Oh, Daniel. itu Naim. Bukan Naim Daniel, dia Naim apa nama kumpulan dia. Oh, dia kumpulan. Yang dia buat macam watak yang budak yang OKU tu. Oh, tak ingat lah. Naim apa nama dia? Ke yang ni, siapa yang viral tu buat suara Anwar Ibrahim, Naim. suara Najib. Naim Daniel tu penyanyi. tak, yang dia buat suara Yo. Dia ni pandai buat suara. Bukan yang kurus tu lah. Dia kurus kecil-kecil. Dia menang hari tu dengan geng-geng yang Maharaja Lawak. Lupa pula nama. Ada misai sikit, cipu dia. Bukan Naim kan? Bukan Naim. Apa nama? Yang Abang Azli ada mention itu. Yes. Tiba lupa lah. Tu pula tu. Tak apa dah. Tapi dia memang dah buat lagu sekarang dengan flow 88. Okey, yang abang buat filem apa filem semua dengan yang movie yang akan datang itu semua genre komedi lah. Memang tak lari kan? Saya kebanyakan 90% apa yang saya buat selama ni komedi lah. Konsep semua abang, idea semua abang. Kebanyakannya saya ya. Tengok dari tajuk pun saya rasa abang punya tajuk tu. Yalah tu. Raja Naga, The Lightning Macha. Raja tu adalah nama mamat yang dia ni budak Grab lah. Naga ni adalah hantu yang duduk dalam kapcai yang baru dia beli. Bukan kapcai, Jipang. Yang dia baru beli tu ada hantu dalam tu. So hantu tu nama dia Naga. So bila hantu ni keluar masuk dalam badan dia, dia bertukar jadi macam ala-ala Ghost Rider, dan motor dia jadi cafe racer. Tukar motor lah. Dia bertukar motor. Kepala dia ada api ke? Kepala dia ada dia punya suit apa semualah. Jadi dia bawa motor terbang apa semua. Terbang tu ni. Ini Tapi twist dia menarik abang. Cerita orang-orang India cerita tapi bahasa India. Melayu. Tapi bahasa Melayu. 80% pelakon India, tapi kita buat dalam bahasa Melayu. 80%. Sekejap Bob. Jalan tak? Timer. Jalan. Okey. So bang, boleh masuk latar belakang dengan asal mana, membesar kat mana, berapa adik-beradik, dan ada tak selain daripada abang yang terbabit dalam industri hiburan ini juga? Saya nama Azizi Adnan. Saya ni lahir tahun 73. 73. Bulan ni saya umur 50 tahun. 50. Saya dah masuk area 50 ya. 5 series area 51 dah. So saya dah 50 tahun. Saya berasal daripada Teluk Intan, Perak. Ayah saya orang Bido, Jangan Mengkuang, kampung Jangan Mengkuang, orang Rawa. Mak saya Sungai Manik, orang Banjar.
di Sungai Manik. Banjar bang. Saya Banjar campur Rawa. Banjar campur Rawa ni kira macam Mexico lah. Dia lebih kurang Mexico, Itali. Jauh begitu. Jadi ayah saya dulu cikgu, dia menjadi pengetua di sekolah Star Ipoh. Dari banyaklah Sains Selangor, Asrama Penuh Sabah. Saya banyak berpindah-pindah. Dan kemudian saya bersekolah di Sekolah Alam Shah, sekolah rendah, sekolah raja di Hilir Ikram Ipoh. Dapat 5A, dapat masuk Asrama Penuh di Sekolah Alam Shah di Bandar Tun Razak dari tahun 86 sehingga 90, Form 5 90, dan kemudian saya dapat first grade 14 aggregate. Saya ditawarkan ke UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Gombak. Di salah satu Gombak tak ada lagi, di PJ Section 17. So saya masuk UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan saya ambil Human Science, kursus Human Science, Islamic Revealed Knowledge and Human Science, dan fokus kepada komunikasi. Kita tak ada filem, tak ada mass communication. Kita masa tu lebih kepada komunikasi, iaitu organizational, business communication apa semua. Dan semasa di belajar, saya sebenarnya minat nak ambil. Saya suka movie, saya suka filem, saya suka benda-benda kreatif, saya suka muzik. Saya memang daripada kecil main muzik. Dari pencaragam sekolah, di sekolah bapa saya suka main keyboard, saya suka main harmonika, saya boleh main flute, clarinet, saxophone, saya boleh main drum. Saya banyak alat yang saya boleh main. Jadi sampailah tu saya cakap pada bapa saya nak ambil muzik ataupun filem. Bapa saya tak bagi. Dia kata tak ada future, tidak ada masa depan. So saya dapat UIA. So bapa saya suruh saya masuk UIA. So saya masuk UIA. So saya ambil communication. Itulah yang paling dekat dengan apa yang saya minat. Sebab bunyi dia communication. Sebab walaupun tak ada mass communication, bunyi tetapi sebabkan minat, saya mencari-cari peluang sehingga saya dapat peluang untuk bekerja dengan production waktu cuti, untuk jadi production assistant. Tukang buat air, tukang photostat di salah satu production lama dulu, MK Production. Yang MK developer ni, Mustafa Kamal dulu ada MK Production. Dia dulu tahun ada 90-an dulu. So saya masuk, dia orang tengah syuting, saya photostat script, saya buatkan air untuk orang. Tetapi di situlah saya belajar. Saya photostat untuk diri saya sekali. Saya belajar macam mana buat skrip. Macam ni buat abang skrip. buat kopi untuk abang skrip tu. Saya buat kopi untuk saya sekali. Nak belajar kan? Saya belajar. Macam saya tengok orang syuting. Saya dengar apa perkataan-perkataan yang dia orang sebut. Terma. Lepas tu saya dengar editing pula. Ada offline, online. Apa ke ada offline online ni? Apa ke benda wide shot, MS, middle close up, MS, middle shot, close up, apa semua ni apa benda. So saya belajar. Dan saya pergi ke kedai buku di Wan Utama masa tu. Ada satu kedai buku yang kira eksklusif lah. Saya beli buku pasal shot. Saya kebanyakannya saya buat sendiri. Saya tak belajar di universiti. Saya mencari ilmu tu sendiri. Saya ambil buku pasal shot, saya ambil buku pasal cinematography, saya ambil buku pasal penulisan skrip. Saya belajar, saya beli, saya belajar, saya tengok skrip. Dan kemudian akhirnya saya menulis. Saya dapat peluang. Saya zaman tu saya berkawan dengan geng-geng rock. Saya main underground. Masa di UIA dulu banyak band underground. Banyak apa? Nama band antaranya ialah Chronic Mass. Budak UIA. Band saya Supergrass Jelly. Saya dengan Ajin Black Rose. Drama saya. Okay. Saya berkawan dengan budak-budak Brickfield, dengan Aru, dengan Arwah Oz, dengan Andy Flop Poppy, dengan Ken Flop Poppy. Pernah jadi housemate saya Ken tu. Jadi saya banyak berkawan dengan budak-budak underground ni. Dan saya masuk dalam band underground. Dan masa tu dalam geng-geng underground ni banyak juga cartoonist, orang budak-budak komik. So saya berkenalan dengan kawan Ajin, Ujang apa semua. Jadi dia orang offer masa tu nak buat Usop Sontorian. Jadi saya dia kata, "Cang, kau buat skrip sebab kita orang ni semua kepala gila-gila semua." So mungkin dia orang tengok saya ni pun gila juga, so kau buat. So saya menulis
skrip pertama saya adalah Usop Sontorian. Skrip pertama saya. Waktu saya second year di UIA. Second year. Abang, semua Yusof Sontorian tu abang yang buat skrip? 80%. Oh ya. Ada yang bersama ke skrip? Ada yang Ujang buat, ada yang saya buat. Dia beri kepercayaan terus bang untuk first skrip dah. Ya. Yeah. Kemudian Maksudnya saya buat rapat gila dulu abang kan. Kemudian saya juga membuat muzik dan sound effect untuk Usop Sontorian. Sebab saya minat muzik. Masa zaman tu juga saya bercinta Fras. Saya buat lagu, saya hantar ke TV3. Masa tu ada rancangan komposer. Dia mencari komposer baru. Saya menang rancangan. 14 minggu lagu saya nombor 1. Tulus Cinta Kita saya buat untuk Aris Hariwatan. So saya 14 minggu lagu tu nombor 1. Dan start daripada itu saya diambil lepas menang tu untuk bekerja di Ambang Klasik, iaitu syarikat bawah TV3 untuk buat lagu-lagu untuk artis-artis dia, lagu tema dan sebagainya. Saya jadi musician, composer. Saya start composer dan saya menjadi script writer untuk Usop Sontorian. Kemudian saya start membuat lagu-lagu, runut bunyi, runut music, soundtrack untuk kartun. Mula saya buat Usop Sontorian, lepas tu saya buat Yokis. Yang telur tu. Lepas tu saya buat start, orang tahu saya buat muzik apa semua. Orang company drama pula panggil saya, Cosmovision, Audio One, HTV, HBD. Panggil. So saya menjadi orang yang ke sana ke sini bawa keyboard, bawa disc, membuat lagu-lagu untuk drama, Eurofine, untuk drama-drama, untuk telemovie. Saya buat lagu. Dalam masa sama saya buat skrip. Dalam masa sama saya komposer. Kemudian apabila saya habis grad, saya di-offer oleh TV3 untuk masuk ke TV3, bukan sahaja sebagai komposer, tetapi sebagai producer untuk kartun baru dia orang, iaitu bertajuk Tuah kecil-kecil, ada power-power apa semua. Tuah. Tapi kartun saya tu pukul 12 malam baru tayang di RTM sebab kononnya kartun saya brutal. Siapa nak tengok? So geng-geng yang dulu terpecah daripada Karisma Pictures ni masuk ke Grand Brilliant dengan saya. Kita buat kartun Tuah, the animated series Tuah yang umur 5-6 tahun. Dan kemudian saya juga dipaksa oleh TV3 untuk menjadi pensyarah, lecturer untuk animation dan cinematography, storyboarding di Akademi TV3 yang baru buat masa tu di Wangsa Maju. Jadi saya ada 4 kerja dalam masa yang sama. Saya komposer, saya producer, saya lecturer, saya scriptwriter. Dalam masa yang sama. Saya mewah, muda-muda lagi, dah saya beli BMW, saya pakai Vulcan 500 Kawasaki. Memang belagak gila lah masa tu. Memang hipster. Belagak, saya mengaku saya belagak masa tu. Sebab saya muda, saya pakai BMW. Masa tu 3 series BMW tu, kalau budak muda jalan kat bangsa tu awet-awet jangan tengok lah. Kereta Playboy tu. Kereta Playboy. Orang pakai RZ, saya dah pakai Vulcan. Yang masa tu pakai Vulcan Azhar Sulaiman. Dengan Esma Daniel. Saya tengok motor apa ni. Saya pergi Kawasaki Jentali dekat Jalan Ipoh. Saya nak motor ni. Berapa harga bang? Masa tu 24,000. Masa tu. Masa tu saya ada payment music, payment gaji. Saya beli kan. Belagak gila lah masa tu. Kan. Saya bukan macam sekarang lah. Tak adalah fikir akhirat, fikir apa. Saya fikir nak cari awet je. Kalau boleh artis. Dan kalau masa tu memang jahanam saya ni kan. That's why saya selalu cakap saya bukan orang yang baik. Saya bermula pun tak apa-apa macam orang lain. Dan saya pernah masuk ke tempat yang berada di satu tahap yang aku dah ada semua dah kan. Dah ada semua tu. So start daripada, tapi kemudiannya tahun dekat-dekat tahun 2000, 98 sampai 9 inflasi, recession. Masa tu recession dan juga masalah politik Mahathir dengan Anwar apa semua. Reformasi dulu. So kita punya negara teruk. So company tutup. Grand Brilliant tutup company animation. Berterabur semua. Kawan-kawan saya pindah sana, pindah sini, jual nasi lemak.
Yang jual bontot je saya tak tahu ada ke tak. Jadi kita orang pun pecah-pecah. Saya baru balik daripada sembahyang Jumaat, dapat surat berhenti kerja di TV3. Malam tu dah beli tiket tengok Mr. Big di Shah Alam. So kita orang semua geng-geng animation ni duduk satu baris, tengok Mr. Big, muka Cebek muka seposin. Tengok Mr. Big. Yalah. Kan, sebab kena buang kerja. Yalah. So tak tahu dah apa nak buat. Saya masa tu tiba kawan-kawan saya adalah masuk sana, masuk sini, masuk sini. Kita berpecah semua. Geng-geng animation ni. So saya masa tu, masa tu saya dah kenal orang. Tiba-tiba ada kawan saya call, nama dia Bob Azrai. Bob Azrai Eddie Lento. Eddie Lento. Dia kata, "Cang, aku nak buat Sepana Jaya ni. Kau nak jadi line producer tak?" Aku tengah tak ada kerja ni. So saya masuk, saya bekerja dengan Tiara sebagai freelance as a line producer, penerbit penyelaras. Saya yang settlekan bajet, shooting apa semua. Itu line producer. So dalam masa yang sama, sebab saya ni orang-orang yang kreatif, jadi saya jadi bila tengok apa yang dia buat ni, saya mulalah nak menambah-nambah kan. Saya buatkan lagu. Keluarlah lagu Sepana Jaya. Itulah lagu yang Sepana Jaya. Saya lah yang mencipta lagu. Abang lah orangnya. Sepana Jaya. Les Kinchan. Saya lah yang create Les Kinchan. Saya buat itu selepas Sepana Jaya. Itu dah lepas 10 on 10. Itu saya dah jadi manager A&R di syarikat rakaman Audio One Record. Itu yang saya ambil OP, ambil combat, ambil apa semua saya gabungkan, saya jadikan Les Kinchan. Saya create image tu. Saya yang cipta nama dia. Les Kinchan. Sebab kan lagu saya buat Sepana Jaya tu, saya kata OP, jom kita buat ni. Dia muzik apa? Surf muzik? Dia surf. Saya pun baik dengan combat apa semua. Dia memang surf masa tu, Pilgrim apa semua. So saya memang asal budak underground sebenarnya. Sepana Jaya abang tak pernah direct Sepana Jaya saya direct. Ada. Saya juga ada buat skrip. Yang direct saya bersama masa tu mainly is sekarang CEO TV3, Datuk Khairul Anwar Saleh, kita orang panggil dia Kai. Dia abang teruskan dia Kai ni dah yang direct, dan dia ada bagi peluang untuk saya direct 1-2 episod. First season. Dan saya juga ada menulis skrip untuk saya menulis skrip bersama dengan arwah Mamat Khalid. Ada Cik Din, ada Eddie Mazlan yang menulis skrip untuk Sepana Jaya. So kemudian akhirnya selepas saya buat music, and then saya buatkan animation bersama rakan saya di luar, Michael Chu dan kawan-kawan dia, buat animation untuk montaj Sepana Jaya. Tiara tengok saya ni sebagai satu aset yang kreatif untuk tim ni, dia ambil saya terus bekerja sebagai creative director di 10 on 10 Pictures. Tapi biasalah apabila anda ni seorang yang lain ataupun menonjol di mana-mana juga dalam Malaysia ni, dan memang hakikat sunnatullahnya akan ada dengki, akan ada office politik, akan ada macam-macam. Itu memang kau pergilah mana-mana pun. Sama ke, Pak? Inilah Melayu yang sebenarnya. Orang tak suka tengok kita berjaya. Inilah Melayu, dia tak suka tengok orang berjaya. Jadi saya dipolitikkan, dia apa, dahlah saya decide saya keluar. So saya keluar, dan masa tu sempatlah saya buat editing, buat untuk Best of Malaysia, ada rancangan pengembaraan dengan Hans Isaac, dengan Kavita Sidhu apa semua. Dan saya hantar showreel ke Discovery Channel. Jadi akhirnya dia orang Discovery Channel ada satu syarikat bernama First Asia Entertainment yang based di Hong Kong. Dia orang suka apa yang dia orang tengok, dan saya diambil menjadi creative director untuk First Asia Entertainment untuk buat program untuk Discovery Channel. Program pertama saya adalah On Road Tribal Week, iaitu pasal dokumentari pasal orang-orang asli di Asia. Jadi saya mengembara satu Asia, duduk dalam hutan, syuting apa semua. So saya dah level international pula dah, Discovery Channel. Level international, Pak. Dan kemudian habis kontrak itu 2 tahun, saya balik ke Malaysia. Saya pun masa tu dah berkahwin, dan
saya dapat offer daripada satu kenalan yang buat Audio One ni. Dia nak buat syarikat rakaman. Dia orang tahu saya boleh buat muzik dan saya juga orang production. Jadi dia orang ambil saya sebagai manager A&R, Admission and Record, untuk mencari artis-artis dan create artis-artis. Jadi first kali saya buat Leskin Chan tu lah. Saya masa tu dah buat muzik pula, record apa semua. Audio One ni dulu syarikat yang pertama membuat LD sebelum DVD lagi. Dia Besar. Dia orang ni juga pakar cetak rompak rupanya. Dia juga lah. Dia juga yang membuat cetak rompak. Baru saya tahu nama saya ada kat KDN. Kawan-kawan saya bagi tahu. Ya. Tak pasal. So kemudian lepas tu akhirnya saya dah tahu dia orang ni semua terlibat dengan cetak rompak semua. Nama saya pun dah naik ke Kementerian Dalam Negeri. So saya cakap saya nak belah. So kemudian saya berjumpa balik dengan kawan-kawan saya yang tadi dekat Grand Brilliant TV3 tadi. Dalam kita orang decide kita buat syarikat sendiri je lah kan, macam-macam hal dunia ni. So kita buat dengan ada kawan saya nama Black, Asrul Hisham Ahmad. Dia ni pakar buat animation. Black, ada Tauge kalau ingat, ada kawan-kawan Steve, Rasidan, apa semua ni. Kita orang buat company nama Image Box. Image Box ni buat animasi dan editing. Animasi juga. So kita buat animation, kita orang banyak buat editing. Akhirnya daripada slow, daripada office yang tak apa-apa sewa, yang partition pakai kain biru, kain biru perempuan pergi sekolah tu, kain sekolah perempuan warna biru, buat partition ni. Masa pakai tu je. Buat partition komputer duduk atas lantai je ni buat kerja. Tapi dapat job, kemudian dapat buat audio recording untuk smart school. So makin lama makin banyak job, ada duit buat corporate video. Buat video macam-macam korang ni tapi corporate. Corporate. Buat, so banyak duit masuk. Maka kita orang besarkan, ambil office di Bukit Damansara sebelah VHQ. VHQ ni kira tempat editing orang-orang iklan orang ni. So kita orang kat sebelah Image Box, dua tingkat. Masa inilah zaman yang saya ada partner saya daripada zaman sekolah dulu, anak menteri, masuk jadi partner saya, pump in duit. So kita orang buat JV dengan Grand Brilliant, filem Hantu Fighter. Itulah keluar Hantu Fighter. Kita orang buat animation dengan TV3. So kita orang joint venture JV buat Hantu Fighter. Idea saya. Memang semua tu keseluruhan konsep semua abang lah. Saya. Hantu Fighter tu. Pak, sebelum tu bang, lagu dari renungan matanya cinta terpahat, itu lagu abang ke bang? Abang create? Bukan? Leskin Chan tu? Kau macam audition je. Bukan. Dia dalam Leskin Chan tu ada lagu saya dengan lagu Combat. Oh, Combat. Tu Combat lagu. Itulah cakap pasal Hantu Fighter kan. Itu yang sinonim, antara yang sinonim dengan abang lah. Hantu Fighter, Kapau. Yang terbaru itu apa? Hero Jangan Bikin Panas. Jangan bikin panas. Masa tu zaman tu orang tak ada terfikir nak buat benda-benda Betul. Lah, macam Hantu Fighter tu. Saya rasa benda tu macam mendahului zaman lah. 2008 masa tu. Macam mana boleh tercetusnya? Apa background abang atau benda yang trigger abang? Abang membesar dengan exposure apa ke yang membuatkan abang boleh fikir nak buat benda? Filem pertama yang saya tengok, bapa arwah ayah saya adalah kaki tengok wayang. Dan dia selalu bawa saya. Filem pertama saya tengok adalah King Kong. King Kong. King Kong. King Kong yang lama. Stop motion lah. Saya tengok King Kong. Saya tengok Clash of the Titan yang lama. Clash of the Titan. Saya ada dragon, ada kuda terbang. Kemudian Star Wars dan Tarzan. Ini adalah cerita-cerita yang saya start tengok masa kecil. King Kong, Tarzan, Star Wars. Dan membuka otak saya, best. Saya jadi seorang kaki movie sebabkan benda tu. Saya sampai bapak saya bawa saya pergi tengok Star Wars dekat wayang dekat Ipoh tu. Dalam cermin dia ada kepala Clone Troopers tu. Saya mengelupo-ngelupo saya nak benda tu. Sampai 2 minggu saya bergaung saya nak 2 minggu Sampai bapak saya terpaksa bawa saya balik pergi panggung wayang, jumpa manager
panggung wayang tu nak beli patung topeng Stormtrooper. Rupanya tak jual. Rupanya apa benda apa ni, styrofoam je. Oh, okey. Sebab tu saya frust. Tapi dia mencetus minat saya kepada filem lah. Lepas tu James Bond apa semua. Jadi saya dilahirkan bukan dibesarkan bukan terus-terus tengok cerita Hindustan. Saya bukan terus-terus tengok cerita Melayu. Saya start terus tengok King Kong. Saya tengok Star Wars. Saya tengok James Bond. Jadi itulah yang influence saya. So saya kurang Hindustani sikit. Saya kurang sikit cerita cinta tiga segi. Saya kurang sikit kemelayuan in terms of penceritaan. Pada saya movie adalah sesuatu yang kau kena buat benda yang grand. Itulah pada saya filem. Yang tak ada dalam kehidupan sebenar. Ya, tak ada dalam kehidupan sebenar. Kalau tak, baik tengok dokumentari ataupun tengok berita. Kau nak buat cerita kehidupan sebenar, tengok berita lah. Kau nak buat cerita sejarah apa, tengok doku lah. Aku tengok filem untuk aku layan imajinasi aku. Jadi itulah punca kenapa rasanya cerita-cerita saya dia melompat keluar benda jauh kan. Kotak. Sebab saya filem itu harus merancang imajinasi. Filem juga ada bawa perjuangan. Dia ada benda yang kita nak sampaikan. Filem juga adalah satu benda yang pada saya dia art yang halus. Contohnya macam Star Wars. Kalau orang yang tak minat apa mengarut apa semua macam Star Wars. Kau tahu tak daripada Star Wars tu lah asalnya laser tu dicipta. Pembedahan laser apa semua ni semua. Daripada start cerita Star Wars tu lah barulah saintis-saintis cuba buat daripada idea. Dia mencetus, dia catalyst kepada idea. Tahu tak daripada Star Wars tu juga lah keluarnya daripada cerita-cerita Steven Spielberg yang keluarnya anti-gravity skateboard apa semua yang dia orang cuba buat. Drone apa semua ni semua datang daripada filem-filem ini. Star Wars, Back to the Future, Star Wars. Yalah. Dia adalah benda yang mencetus idea. Pembedahan laser datang daripada Star Wars. Nak travel ke bulan ke apa semua ni, travel ke Mars datang daripada Star Wars. Ada lightsaber tu lah. So benda-benda ini mencetus banyak teknologi sekarang. So saya ingin menjadi orang-orang yang macam tu sebenarnya. Macam Steven Spielberg apa semua, pencetus. Adakah Stephen Chow salah seorang abang punya reference? Dari segi komedi, Ya. Stephen Chow adalah salah satu saya punya Rujukan. orang yang saya minat. Sebab kita boleh nampak kan benda tu. Yalah, betul. Sebab pada saya dia kelakar bodoh gila babi, yang bodoh dia ya, tapi brilliant. Betul. Dia bodoh yang brilliant. Betul. Susah kau nak cakap. Dia bukan senang. Komedi bodoh ramai. Komedi biasa ramai. Tapi bodoh yang brilliant Stephen Chow. Betul. Kalau kau tengok memang bodoh gila dia punya cuba kau buat. lawak dia tapi sebenarnya brilliant. Hanya orang-orang yang genius saja boleh buat macam dia. Betul. Dia punya lawak tu yang jenis Tak pernah terfikir lah kan. Dia ada psikologi. Contohnya orang jahat muka kontol, rambut belah tepi, pakai spek, keluar dalam seluar penuh senjata, Panas semua tukul. Dia psikologi sebenarnya. Yang jahat muka baik, yang orang baik muka jahat. Muka pecah semua. Sebab dia melawan naratif yang normal. Kalau cerita lain yang jahat muka jahat, Betul. yang baik muka baik. Tapi Stephen Chow yang jahat muka baik. Betul. Tapi muka semua serius ni. Ah, tak ada dia nampak juga. muka lawak pun. Tak ada nak tahan gelak tau. Stephen Chow pada saya dia seorang yang brilliant. Tetapi dia juga mengalami sindrom yang sama lah. Saya pun mengalami sindrom macam tu. Dia dah tak Sindrom buat. iaitu orang cakap orang yang kelakar ni garang. Dia salah satu director yang paling ditakuti di Hong Kong. Sebab dia punya panah baran, dia punya garang. Dan saya pun tersimbah dengan benda tu juga rasanya dekat Malaysia ni. Orang cakap saya ni garang, saya ni orang yang tegas, baran.
Well, Betul ke bang? ada betulnya juga sebab Bukan tegas lah, tegas. sebab orang ingat bila buat komedi ni kena shooting lah. Komedi tu nak buat tu satu benda yang serius. Betul. Kau kena betul-betul plan. Prop dia kena betul. Kalau tak dia jadi bodoh. Betul. Dia tak jadi bodoh genius, dia jadi bodoh. Apabila benda yang kau buat, contohnya Hantu Fighter, yang prop man aku buat lembing yang sekali pop dah patah. Lepas tu aku mengamuk. So benda kena serius nak buat betul-betul kan. Betul. Sudah kerja lah. Tapi di Malaysia ni apabila seorang yang betul-betul nak buat kerja serius, dia akan dicop macam-macam kan, dia akan dibenci. Tapi orang yang main-main kerja datang yang PR bagus, yang lembut-lembut, kepot-kepot sikit, itulah director yang orang suka dan banyak job. Dan pelakon-pelakon suka sebab main-main je, melawak dekat syuting. Tapi datang director yang serius, aku nak macam ni, aku nak macam ni, oh tak boleh, ni mahal. Dia ni barang ni, dia ni garang ni. Ni juga sindrom Melayu nombor 2. Nombor 2 sindrom Melayu. Satu dengki, kedua dia tak tahu profesional tu apa maksud dia. Pada dia profesional tu kena jadi seorang director yang kukang cerita pun kau tak tahu apa nama cerita dia, tapi orang happy sebab engkau adalah seorang penghibur kepada semua orang. So engkau sebagai director adalah tukang lawak, engkau lah badut untuk seronokkan semua orang, baru kau banyak job dan kau kena gay-boy sikit. So kalau seorang jantan yang serius, yang nak buat kerja betul-betul, yang prop nak betul-betul, yang call time nak betul-betul, kau akan dibenci oleh orang-orang Melayu. Okey, kita rasa kita stop sekejap. Okey, kita ke part 2 lah lepas ni. Pergi ke part kedua sekejap. Kita rehat, take file. Kalau saya ada bajet untuk buat sekali je tembak, pom. Lepas tu polis datang, pom sekali. Itu pun dah 50 lebih ringgit. Kalau banyak-banyak tembak dah jadi beribu. Tetapi kalau Syamsul Yusof, kalau Syafiq Yusof, dia boleh buat sebab itu company dia. Sebab kawalan duit tu daripada dia. Dia tahu apa yang dia nak, dia orang boleh spend. Macam director-director lain yang bekerja cari makan freelance. Kita ada producer tu control dan dia tak nak kita spend banyak-banyak. Okey, kalau boleh sekali je lah tembak. Okey, masuk orang rompak bank sekali je tembak, bom, RM27. Kan? Tak adalah nak keluar bom meletup, campak apa semua. Itu semua dah beribu, tak boleh. Jadi itulah kenapa director-director macam kami yang cari makan, yang bukan company sendiri ni, terhad untuk membuat apa yang kita nak buat. Saya nak buat macam ni, saya nak buat Istana Firaun ni macam ni, Hantu Fighter saya nak buat terbang dia macam ni. Banyak benda saya tak boleh buat sebab kita ada hari yang nak kena kejar, kita ada bajet yang nak kena kejar. Tetapi orang-orang yang macam Syamsul, Syafiq, Yusri, mereka bertuah, alhamdulillah lah. Sebab itu syarikat mereka sendiri. Dia orang boleh plan apa nak buat. Macam kita